Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hazira Alia binti Mujusuf dari kelas PK5 dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang penggunaan bahan sokongan untuk MBPK khususnya bagi kategori masalah pendengaran serta penglihatan. Jadi, tugas saya ini bagi melengkapkan kod khusus PKUK 1143 hidup berkualiti bagi murid berkeperluan khas yang dibimbing oleh pensyarah kami iaitu Puan Nuraini binti Cik Mat. Memandangkan bahan sokongan ini berfokus kepada MBPK yang bermasalah dalam pendengaran dan pembelajaran, sudah tentulah bahan pembelajaran tersebut mestilah menyokong pembelajaran inklusif dalam PDP. Jadi, salah satu bahan sokongan yang sesuai untuk MBPK penglihatan dan pendengaran ini adalah video pembelajaran interaktif. Video pembelajaran interaktif ini ialah bahan digital yang menggabungkan visual, audio dan teks dalam satu masa yang sama. Ia juga boleh diubah sesuai mengikut keperluan murid. Ia digunakan bagi untuk membantu MBPK ini lebih memahami pembelajaran dengan lebih mudah dan menjadikan PDP tersebut lebih menarik, fleksibel serta inklusif bagi murid. Secara umumnya, video pembelajaran interaktif ini merupakan bahan digital yang menggabungkan elemen visual, audio dan teks seperti ada animasi tersendiri yang boleh ditambahkan sari kata, deskripsi audio serta bahasa isyarat jika perlu, yang juga boleh dimainkan berulang kali dan sesuai untuk pelbagai tahap keupayaan murid. Bagi MBPK masalah pendengaran, video pembelajaran interaktif ataupun bahan sokongan ini akan diubah sesuai dengan beberapa elemen penting. Pertama, video tersebut akan disertakan dengan sari kata ataupun subtitle supaya murid itu dapat memahami isi pembelajaran melalui pembacaan. Kedua, saya juga akan masukkan bahasa isyarat ataupun BIN dalam video tersebut sebagai sokongan utama komunikasi. Ini sangat penting kerana bahasa isyarat merupakan medium komunikasi utama bagi murid masalah pendengaran. Selain itu, saya juga akan memastikan video tersebut menggunakan visual yang jelas seperti gambar, animasi serta teks ringan supaya murid ini lebih faham konsep yang diajar. Semasa penggunaan dalam kelas, saya akan tayangkan video tersebut untuk pastikan murid beri perhatian kepada sari kata, isyarat serta visual yang dipaparkan. Jadi, guru akan beri penerangan tambahan jika perlu bagi kukuhkan pemahaman murid. Selepas itu, saya juga akan jalankan aktiviti ini dengan soal sesi jawab ataupun kuis lisan melalui isyarat untuk pastikan murid ini benar-benar faham selepas melihat video tadi. Bagi menggunakan bahan sokongan ini untuk MBPK masalah penglihatan pula, pendekatan yang digunakan adalah berbeza tapi masih menggunakan video interaktif yang sama. Memandangkan kanak-kanak ini ada sesetengah itu tidak dapat melihat, jadi saya akan pastikan video tersebut mempunyai audio penerangan yang jelas. Audio ni akan terangkan semua isi penting termasuk situasi ataupun maklumat yang biasanya kita boleh lihat secara visual. Selain itu, suara dalam video ini perlu jelas, tidak perlu laju dan mudah difahami supaya murid dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dengan hanya melalui pendengaran. Video ini juga boleh dimainkan berulang kali jika murid memerlukan masa tambahan untuk memahami isi kandungan video tersebut. Dalam PDP, saya akan bimbing murid itu untuk mendengar dengan teliti, kemudian meminta mereka mengulang semula isi pembelajaran mereka secara lisan ataupun jawab soalan bagi menguji kefahaman mereka. Dalam pelaksanaan PDP, saya akan membahagikan penggunaan video ini kepada 3 fasa, di mana fasa pertama ialah sebelum pembelajaran. Guru akan perkenalkan topik dan tujuan pembelajaran supaya murid bersedia. Yang fasa kedua pula adalah semasa pembelajaran, di mana video interaktif ini ditayangkan pada murid mengikut keperluan masing-masing, sama ada menggunakan sari kata, bahasa isyarat ataupun penerangan audio. Fasa ketiga pula ialah selepas pembelajaran, di mana guru akan jalankan aktiviti pengukuhan seperti soal jawab, perbincangan ataupun latihan ringkas bagi pastikan objektif pembelajaran tadi tercapai.
Penggunaan video pembelajaran interaktif ini mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, ia membantu dari segi pastikan akses pembelajaran ini sama bagi semua murid walaupun mereka mempunyai keperluan berbeza. Yang kedua adalah bahan sokongan ini sesuai bagi kategori kedua-dua MPPK yang menjadikan PDP ini lebih interaktif serta menarik. Yang keempat adalah dari segi meningkatkan fokus dan kefahaman murid dalam pelajaran. Selain itu, ia juga bersifat fleksibel kerana boleh diubah sesuai mengikut keperluan murid dari semasa ke semasa. Kesimpulannya, video pembelajaran interaktif merupakan salah satu bahan sokongan komunikasi yang berkesan untuk MPPK dan sangat penting kerana dapat membantu MPPK ini belajar mengikut keupayaan masing-masing. Ia juga menyokong pembelajarannya lebih inklusif, berkesan serta mesra murid. Oleh itu, sebagai guru yang bijak, kita perlu memilih bahan sokongan yang sesuai supaya setiap murid ini dapat belajar dengan optimal mengikut keperluan masing-masing. Demikian tamatlah pembentalan kali ini. Saya sekali lagi Siti Hazira Ahli PT Mat Yusof mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.